Baiklah, selamat datang semua. Hari ini, cuba bayangkan kita semua akan jadi ahli paleontologi. Kita akan mengembara jauh ke masa lampau, ke salah satu era paling dramatik dalam sejarah planet kita. Zaman di mana bumi dilitupi ais. Persoalan besar kita, dalam keadaan se-ekstrim itu, macam mana agaknya hidupan boleh terus survive? Soalan inilah yang jadi tunjang perbincangan kita. Anggaplah ia macam satu pertandingan survival paling epik. Ada dua pasukan utama dengan strategi yang sangat-sangat berbeza. Jadi, siapa agaknya yang akan menang bila suhu planet tiba-tiba mula naik dan dunia berubah buat selamanya? Okey, ini dia peta perjalanan kita untuk hari ini. Mula-mula, kita akan terokai macam mana rupa dunia ais itu sendiri. Lepas tu, kita akan kaji dua strategi utama untuk hidup. Kita tengok macam mana kedua-duanya diuji, saksikan sendiri bagaimana planet kita berubah rupa, dan akhir sekali, yang paling penting, kita akan tarik beberapa pengajaran. Okey, jom kita mulakan dengan bab pertama, dunia ais. Sebelum kita boleh bercakap pasal siapa menang, siapa kalah, kita kena faham dulu gelanggang pertarungan ni. Macam mana sebenarnya rupa bumi pada waktu tu? Dengar nama je pun dah rasa sejuk kan? Tapi ini bukan sekadar musim sejuk biasa ya. Cuba bayangkan, sebahagian besar Eropah dan Amerika Utara tu dilitupi lapisan ais setebal beberapa kilometer. Bayangkan tekanan untuk semua hidupan pada masa tu. Memang sangat-sangat ekstrim. Jadi, untuk faham cerita ni, ada dua babak penting. Anggaplah ia macam babak pertama dengan babak kedua dalam sebuah drama. Babak pertama, Pleistocene, zaman pembekuan yang sangat-sangat panjang. Babak kedua pula, Holocene, iaitu zaman kita sekarang ni, yang bermula dengan apa yang kita boleh panggil pencairan terhebat. Peralihan yang mendadak antara dua babak inilah yang jadi penentu segalanya. Jadi, siapa watak-watak utama dalam drama beku ni? Kita ada megafauna, haiwan-haiwan gergasi yang memang ikonik. Mamut, harimau bertaring lengkung, sloth gergasi. Mereka ni kira macam bintang-bintang zaman ni lah. Tapi jangan lupa, ada satu lagi watak yang tengah meningkat naik. Manusia purba. Senjata rahsia mereka bukan taring atau saiz badan, tapi kebolehan untuk mengawal api. Ini percayalah adalah satu game changer yang mutlak. Baiklah, sekarang jom kita bedah siasat dua blueprint utama untuk terus hidup. Dalam dunia biologi, terutamanya dalam persekitaran yang ekstrim, ada dua pendekatan utama untuk kawal suhu badan. Kita boleh panggil ia pasukan darah panas lawan pasukan darah sejuk. Okey, strategi pertama. Endotherma atau haiwan berdarah panas. Fikirkan mereka ni macam kereta yang ada enjin sentiasa hidup dan ada pemanasan dalaman. Mereka hasilkan haba sendiri. Kelebihannya, mereka boleh sentiasa aktif, sentiasa sedia untuk memburu walaupun waktu salji tengah turun. Mereka kawal persekitaran dalaman mereka sendiri. Strategi kedua, ektotherma atau haiwan berdarah sejuk. Kalau endotherma tadi macam kereta dengan enjin sendiri, ektotherma ni pula lebih macam kereta solar. Mereka perlukan sumber haba dari luar, terutamanya matahari, untuk cas badan mereka. Bila cuaca panas, bertenaga. Tapi bila sejuk, enjin mereka jadi perlahan. Mereka ni bergantung 100% pada persekitaran luaran. Nah, kat sinilah kita nampak perbezaan paling ketara dia. Jom kita tengok pro dan kontra setiap pasukan. Pasukan darah panas sentiasa aktif, tapi kosnya sangat tinggi. Mereka perlukan banyak bahan api, iaitu makanan untuk hidup, macam kereta enjin besar yang kuat makan minyak. Pasukan darah sejuk pula sangat jimat tenaga. Tak perlu makan banyak, tapi kelemahannya, mereka ni jadi macam hamba kepada cuaca. Nampak tak? Inilah pilihan asas dalam evolusi. Nak kuasa yang berterusan dengan kos tinggi, atau nak kecekapan, tapi prestasi tak menentu. Sekarang, kita masuk ke babak kemuncak cerita kita. Selepas beribu-ribu tahun duduk dalam peti sejuk, tiba-tiba ada orang naikkan suhu termostat planet kita. Pemanasan global bermula. Inilah ujian terakhir. Kedua-dua strategi, darah panas dan darah sejuk, akan diuji habis-habisan. Agak-agak, blueprint mana yang akan berjaya dalam dunia yang tengah mencair ni? Dan jangan salah faham, perubahan ni bukan sikit-sikit ya. Dalam skala masa geologi, ia berlaku sepantas kilat. Cuba bayangkan, air terjun gergasi terbentuk dari lapisan-lapisan ais yang mencair. Paras laut mula naik meter demi meter. Seluruh landscape yang tadinya stabil beribu-ribu tahun, sekarang jadi huru-hara. Jadi, persoalan besarnya sekarang, siapa yang ada kelebihan? Siapa yang lebih bersedia? Adakah endotherma yang besar, yang dah biasa dengan sejuk dan perlukan banyak makanan? Ataupun ektotherma yang jimat tenaga dan mungkin lebih suka cuaca yang lagi panas? Pertaruhan dah diletakkan. Dan keputusannya agak mengejutkan.
Gergasi-gergasi zaman air batu, mamut, harimau bertaring lengkung, semuanya tewas. Restoran kegemaran mereka, iaitu padang rumput tundra yang luas, dah tutup kedai. Tanpa bekalan makanan yang cukup untuk enjin besar mereka, mereka pupus. Jadi, siapa pemenangnya? Ektoterma, ular, buaya, katak. Dunia yang lebih panas ni dah jadi macam syurga untuk mereka. Strategi jimat tenaga mereka akhirnya membuahkan hasil. Okey, kesan pencairan ni bukan setakat haiwan je yang kena tempiasnya, geografi planet kita pun dapat makeover besar-besaran. Jom kita tengok macam mana rupa bumi berubah lepas semua ais tu kembali ke lautan. Sebelum pencairan besar tu berlaku, cuba tengok Asia Tenggara. Ia tak nampak macam yang kita kenal sekarang. Paras laut yang jauh lebih rendah telah mendedahkan satu daratan besar yang kita panggil pentas Sunda. Ia macam jambatan darat gergasi yang sambungkan semenanjung Malaysia, Sumatera, Jawa dan Borneo jadi satu benua kecil. Lepas tu, banjir besar Holosen pun sampai. Air dari ais yang cair itu melimpah membanjiri kawasan-kawasan rendah ni. Jambatan darat tu tenggelam dan apa yang tinggal hanyalah puncak-puncak gunung dan dataran tinggi yang kini jadi pulau-pulau yang kita kenal. Peta dunia dilukis semula. Proses dia sebenarnya simple je, tapi kesannya sangat besar. Ais dekat kutub cair, airnya mengalir ke lautan, paras laut naik, menenggelamkan daratan macam pentas Sunda. Hasilnya, manusia dan haiwan terpaksa berundur ke tempat yang lebih tinggi. Ini adalah salah satu faktor penghijrahan manusia purba yang paling utama dalam sejarah. Okey, kita dah jalan-jalan ke masa lalu. Sekarang, jom kita balik ke masa kini. Bahagian paling penting, apa pengajarannya? Kenapa kisah ais dan mamut ni penting untuk kita yang hidup dalam dunia yang makin panas hari ni? Mesej utamanya kan, sangat jelas. Sejarah zaman air batu ni macam satu makmal gergasi yang tunjukkan kita betapa dahsyatnya kuasa perubahan iklim. Ia bukan sekadar teori. Kita ada bukti fizikal dan biologi bahawa bila iklim berubah secara mendadak, akan ada pemenang dan akan ada yang tewas. Kesedaran inilah yang penting untuk kita nilai masa depan planet kita. Jadi, sebagai penutup, cuba kita fikirkan benda ni. Zaman air batu dah buktikan tanpa ragu-ragu yang perubahan iklim ada kuasa untuk melukis semula peta dunia dan tentukan siapa yang akan terus hidup. Persoalannya bukan lagi jika ia boleh berlaku, tapi bagaimana kita akan bertindak balas bila transformasi seterusnya tiba. Adakah strategi kita hari ini lebih baik daripada strategi Mehmet? Satu soalan yang patut kita renungkan bersama.